ini, anda telah diiktiraf sebagai antara yang terbaik di kementerian ini. Teruslah jadi pembawa semangat yang positif. Tunjukkan kepada warga lain bahawa kecemerlangan itu boleh dicapai oleh sesiapa sahaja asalkan kita jujur, tekun dan bersedia untuk terus belajar. Kepada semua penerima APC, saya doakan anda terus cemerlang, terus menyumbang dan terus menyemarakkan semangat perkhidmatan yang ikhlas untuk negara. Jangan pernah lupa, anda bukan hanya membina kerjaya, anda sedang membina harapan rakyat.